Saya mati laki siang dia. Lama dah. Banyak sangat orang ajak saya nikah. Aduh. Tapi saya tak fikir lagi. Saya nak pelihara anak dulu. Orang puang tanya. Kadang-kadang orang ajak keluar makan, saya pergi. Tapi tutup aurat. Dan makan tempat orang ramai. Dosa tak? Saya ni putih. Tapi mata tak celok. Warna pula. Mata tak celok. Seperti yang Ustaz minat. Astagfirullahaladzim. Boleh tahan janda ni. Putih ni. Haji Wang, mana kamu? Suruh ke Haji Wang lah. Tolong cover. Jadi masalah orang puang dia pergi makan ada orang lelaki. Dia masalahnya fitnah. Bila fitnah hak tu dijaga. Asalnya hak tu suk sekali hak Tuhan marah. Wala taqrabuz zina. Zina ni tenggelam hasyafah dalam kemaluan perempuan. Hak tu asal. Tapi benda-benda lain tu dia boleh mengheret kepada zina. Batu berdoa dalam bilik dipanggil muqaddimah, haram tau. Nak tutup pintu kerosakan. Kerana goliknya kalau kita bersama maka syaitan akan suruh buat. Dan suruh buat syaitan tak akan kata stop. Nak mula tiup je, syaitan kata tiup. Lepas tiup syaitan kata peluk sikit. Lepas tu syaitan kata buang baju. Peluk buang baju sedap sikit apa? Skin to skin. Kita pun buang baju. Dah tak ada orang. Faham tak? Lalah kita pun nak berzina. Syaitan, jangan berzina. Ada syaitan kata gitu. Jangan berzina bau tak baik. Ada tak? Ada. Waktu hak dia nak. Hak lain tu mukadimahnya. Konsep. Daripada tengok maka jatuh ke hati. Hati mencita untuk bertemu janji. Bila berjanji akhirnya asalnya dibenar syarak lagi. Ada teman ataupun ada orang ramai. Akhirnya orang ramai tak seronok pula dah orang tengok ramai. Makan dah. Tak ada haram lagi. Pasal ada orang makan ramai. Tak? Kalau kita makan dua sekali guana. Buah tu pula akan terbit. Jadi haram sudah. Hak benda-benda kalau terjadi fitnah. Jadi nak pergi makan, kita nak makan dengan tunang, jangan fitnah. Mesti ada teman. Sebab dia kau lama kau sedap. Hak tua jadi galau. Tosok kata hak muda. Hak tua tu gedik kaki. Tak jangan main hak 17. 71 tu. Oh, dah mudah. Gigi tinggal seputung. Hak lain duduklah kocek belaka gigi. Oh, dah mudah. Tak.